Hostnya PAS tak gila kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masih lagi menanti 8 Jun 2026. Satu fenomena yang besar. Sebab benda ni menjadi tanda tanya kepada semua rakyat Malaysia berkaitan dengan apa sebenarnya yang akan berlaku, apa kenyataan yang akan dikeluarkan oleh Presiden PAS ataupun Parti Islam Malaysia PAS itu sendiri. Adakah akan berlaku Muafakat Nasional 2.0 ataupun berlaku satu perubahan yang pelik selain daripada tu? Apa sebenarnya tujuan PAS itu sendiri? Lah kerjasama dengan DAP dulu, lepas tu disama dengan UMNO, lepas tu dengan Bersatu. PAS ni menunjukkan bahawasanya PAS tak gila kuasa. PRN Johor, BN dia kata nak tanding solo, dia nak ambil 56 kerusi. PH pun nak cerita pasal yang sama, nak bertanding semua. Tapi PAS relax. Kita tengok mana yang kita ni, kita sedar diri. Kita tak gelojoh. Kita tengok mana tempat-tempat yang kita boleh menang, yang kita boleh memberi manfaat kepada Islam. Kita kena fikir, PAS ni kan gila kuasa. Tapi PAS mementingkan Islam itu terjaga, terbela di bumi Malaysia. Jadi boleh fikirkan untuk PRN Johor, pilihan itu memberi manfaat kepada Islam, memberi manfaat kepada kesucian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.